warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Kita Cerita yang dibawakan oleh Base TV. Pada hari ini kita akan bawakan segmen mengenai NGO. Kita sering bercakap tentang kerajaan, politik, ekonomi dan pembangunan. Tetapi dalam kehidupan seharian masyarakat ada satu kelompok yang memainkan peranan yang sangat besar, iaitu NGO ataupun dikenali dengan pertubuhan bukan kerajaan. NGO ni berada dekat dengan masyarakat. Mereka turun padang mendengar masalah rakyat, membantu golongan yang memerlukan dan dalam banyak keadaan menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak berkuasa. Hari ini kita akan melihat 3 perspektif yang sangat menarik yang dibawakan oleh Base TV. Kita ada wakil NGO kemasyarakatan, wakil NGO warga emas dan wakil NGO belia. 3 kelompok yang berbeza tetapi satu persoalan yang sama. Apakah sebenarnya peranan NGO dalam membina masyarakat yang lebih baik? Dan pada hari ini Base TV bawakan ketiga-tiga wakil ataupun NGO yang bergiat aktif dalam Parlimen Selayang ini dan secara kebetulannya mewakili 3 DUN dalam bahagian Selayang. Saya mulakan dengan NGO Wakil Kemasyarakatan yang dikenali sebagai Gabungan NGO Selayang Baru. Saudara Saiful Sahak, boleh perkenalkan diri dan cerita sedikit kepada pendengar tentang NGO yang saudara wakili. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih Base TV punya tim atas komitmen mengundang saya pada malam ini untuk berkongsi sedikit pandangan tentang peranan dan fungsi NGO saya dalam bidang kemasyarakatan. Kami sebenarnya gabungan NGO ini adalah gabungan yang lebih menjurus kepada lebih daripada 5 gabungan NGO. Dalam peranan dan fungsi kami lebih memfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan kemasyarakatan, yang lebih fokus kepada usaha-usaha untuk memasyarakatkan komuniti di dalam bandar. Sebagai contoh, di kawasan Dun Taman Templer yang menjurus kepada peranan saya dan peranan gabungan saya, di Dun Taman Templer terletak di bawah kawasan bandar. Maknanya bandar yang lebih fokus kepada bukan di luar bandar. Jadi fokus kita bukan hanya fokus kepada usaha dalam pembangunan mendekati masyarakat, tetapi peranan kita adalah untuk memakmurkan masyarakat dalam konteks pemahaman dan macam mana kita nak educate masyarakat, khususnya di masyarakat bandar ini dalam usaha untuk memperkasakan bidang-bidang yang kita rasa boleh membantu mereka. Sebagai contoh, dengan adanya NGO-NGO ini, kita boleh memberi mereka ilmu tentang peranan. Sebagai contoh, JPKKP, salah sahabat saya juga, Cik Nizamuddin Talib, beliau juga berperanan macam mana mengkoordinasikan NGO itu, mengkoordinasikan peranan sebagai ketua kampung dalam melaksanakan hal ehwal yang berkaitan dengan permasalahan yang berlaku di kampung, khususnya di Dun Taman Templer, khususnya di Selayang Baru. Dan ada beberapa 2-3 NGO yang lain yang kita lihat dia membawa aspirasi misi sebenarnya untuk mengimarahkan peranan kita. Okay? Situasi win-win situation ini membentuk satu usaha untuk meletakkan kita sebagai satu platform macam mana kita nak mendekatkan kita dalam masyarakat. Kedua, macam mana kita nak majmukkan masyarakat itu dengan peranan dan fungsi kita sebagai yang mungkin berpihak kepada mana-mana partisan politik. Dan kedua, macam mana kita nak membawa aspirasi bina bangsa dan aspirasi memasyarakatkan madani. Macam saya adalah Ketua Komiti Madani Kampung Selayang Baru. Jadi kita terlalu dekat dengan Kementerian Komunikasi dan Penerangan, membawa misi ilham, mendekatkan diri kita dalam satu pencapaian utama untuk membawa negara ini lebih baik, membawa negara ini untuk meletakkan isu-isu kerakyatan, khususnya yang menitik beratkan tentang permasalahan rakyat. Itu antara wujudnya gabungan NGO ini. Gabungan kita kenali, saya pun mewakili gabungan NGO Selayang Baru. Betul. Kalau tidak keberkatan, boleh cerita apakah gabungan yang ada, NGO yang dalam gabungan Selayang Baru ni? Baik. Pertama, dalam gabungan kami ada JPKKP,
Ini adalah satu peranan lantikan di bawah Kementerian Kemajuan Desa. Ini juga di bawah penyeras Parlimen Selayang yang berbahagia Dato' Asna Rizal American. Jadi dari segi pelaksanaan pelantikan ini juga melihat kepada usaha-usaha untuk mengkoordinasi gerakan ataupun mengkoordinasikan usaha untuk memakmurkan rakyat khususnya dalam komuniti kampung. Yang kedua ialah Pertubuhan Prihatin Selayang. Ini NGO ini ditubuhkan ketika kita dalam keadaan polemik negara ketika itu. Pertama, bila kita berdepan dengan masalah pandemik COVID-19, so kita berdepan dengan pelbagai isu-isu yang menitik beratkan dalam usaha untuk melestarikan dari segi faktor kesihatan. Jadi NGO-NGO ini membawa misi hantar baku makanan ke rumah bersama dengan gabungan-gabungan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, komuniti Madani Kampung Selayang Baru. Dan NGO kami ini lebih menitik beratkan dalam program Bina Bangsa, Jiwa Merdeka sebagai contoh, yang melibatkan semangat tentang kenegaraan, tentang meletakkan semangat cintakan negara. Yang ketiga, meletakkan hasrat untuk membawa satu misi visi. Dan ini semua ni dia bergantung antara satu sama lain. Maksudnya dari segi peranan dan fungsi itu sama, tetapi matlamat dan mission setiap NGO itu berbeza. Yang keempat ialah NGO Pertubuhan Artistik Seni Budaya Daerah Gombak, Artiska, dalam gabungan kita. Yang ini lebih fokus kepada seni dan budaya, mengangkat martabat seni warisan orang Melayu, dan ini juga antara salah satu agenda mission vision di bawah satu gabungan komuniti daerah Gombak. Jadi kami ini sebagai dalam gabungan ini, bila kita nak memakmurkan masyarakat dalam pelbagai filosofi ataupun dalam pelbagai orientasi bidang masing-masing, jadi ia melihat gabungan ini diperlukan. Sebagai contoh, bila ada satu program, contohlah kita ada sambutan Hari Kemerdekaan yang akan kita sambut tidak lama lagi. Jadi Persatuan Artistika ini akan membantu dari segi mengurus tata urus yang khusus kepada kesenian dan kebudayaan, melibatkan komuniti, melibatkan banyak-banyak agensi, baik di peringkat sekolah maupun di peringkat universiti ataupun institusi yang berada di sekitar Parlimen Selayang maupun di peringkat Dun Taman Templek. Dan satu lagi, ini NGO yang baru kami tubuhlah, Pertubuhan Prima Sukan Selangor. Dan NGO ini adalah matlamat kita membuka satu prospek yang lebih luas, khususnya dalam melihat komposisi di negeri Selangor. Kenapa kita perlu tubuh NGO ini? Sebab kadang-kadang kita menilai dari segi peranan usaha kita hanya keterkauman di peringkat parlimen ataupun di peringkat DUN sahaja. Tetapi apabila kita merasakan bahawa bidang dan masa depan dan kita melihat faktor dari segi urus takbih negara, negeri, dan ini kita perlukan satu gabungan dan membawa kita satu ke arah yang lebih, saya ingat lebih ke arah lebih menjurus kepada keharmonian, khususnya dalam memastikan kelestarian kita bukan hanya di peringkat Parlimen Selayang, tetapi kita bawa perkara ini mungkin satu hari nanti ia boleh menjadi satu pertubuhan ataupun NGO yang mampu membawa nama besar, khususnya di peringkat, mungkin di peringkat negeri dan atau di peringkat kebangsaan. Itu saja. Okay. Terima kasih Saudara Saiful. Satu mukadimah yang menyeluruh nampaknya di situ. Okey, terima kasih. Jadi kita beralih pula kepada NGO Warga Emas. Okey, ramai mungkin melihat isu Warga Emas ni sebagai isu keluarga saja. Tapi sebenarnya ianya jauh lebih dari itu. Saudara Ramli, boleh perkenalkan diri dan terangkan fokus utama NGO saudara dan nama penuh NGO saudara. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita, Encik Jaf. Okey, Assalamualaikum semua. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Best TV yang menyebut bersama-sama dengan anak-anak saya dua orang. Kita sama-sama untuk apa ni, tujuan tu sama saja. Peringkat-peringkat apa orang kata, mendidik dia orang mendidik, saya ni mengasuh. Jadi sama aja masuk dia tu. Okay, terima kasih. Saya Ramli Daud, pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas Kampung Kenanga. Okey, dan sebenarnya saya baru lagi
baru 2 tahun mengambil alih daripada pengurusi yang lama, iaitu Puan Najah Mipin. Okey, dalam saya masuk, yang sebenarnya saya zero. Saya tak tahu apa makna pawai pun. First time. Jadi bila saya masuk makna pawai, saya take over pawai, saya blank, kosong. Jadi saya mempelajari apa itu pawai setahun. Dalam setahun saya mempelajari, mendalami apa itu pawai. Saya sambil tu saya menjaga isteri saya yang sakit, mengidap penyakit demensia. Setahun. Dan sekarang isteri saya dah meninggal, saya konsentrate menjaga pawai. Salah satunya penyakit demensia ni adalah di dalam rujukan daripada universiti-universiti yang mengendali program-program bersama pawai, terutamanya My Aging daripada UPM. My Aging daripada UPM, and then termasuk daripada UTM pun masuk, and then termasuk juga dengan UITM. Dia sama-sama masuk untuk bersama-sama membuat program bersama-sama dengan Warga Emas. Okey. Sekarang ni saya nak Warga Emas ni yang sebenar dia, pawai ni diwujudnya adalah diwujudkan oleh Komuniti Jabatan Masyarakat. Dia berdaftar dulu dengan ROS, lepas tu baru berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bila berdaftar dengan Kebajikan Masyarakat, maknanya apa program yang kita buat mesti mengikut dimensi yang dikenaki oleh Jabatan Masyarakat. Maknanya dia ada dimensi. Pertamanya dimensi sehat. Dimensi sehat ni dia melibatkan kesihatan lah. Kesihatan, and then dia bersama-sama dengan ni yang saya sebut tadi, dengan Kementerian Kesihatan, pakar-pakar kesihatan. Lepas tu kita pergi kepada dimensi aktif. Dimensi aktif ni ni lah dia ada orang kata kita buatkan program-program yang mengeluarkan peluh. Mengeluarkan peluh. Sekarang ni yang paling top ni aerobik lah. Zumba. Zumba aerobik. Jadi mak-mak kita ni bila rupanya diorang ni memang release tension. Release tension bila dia berzumba tu dia lupa dunia dah. Tapi tempat yang terkurung lah, tak adalah kita buat dekat open. Bukan terkurung, tertutup. Tertutup. Dah, terima kasih. Membetulkan. Alright. Lepas tu dia ada dimensi positif. Dimensi positif ni dia lebih pada keagamaan. So macam pawai dia ada wujud lah. Kelas mengaji, ini dia panggil rutin. Kelas mengaji, kelas mahaban. Ini rutin. Dalam masa seminggu memang ada 2 program yang dibuatkan. Alright. And then kelas aerobik, dia sama aja. Okay, and then kita ada lagi dimensi dimensi ekonomi, and then dimensi menyokong. Dimensi menyokong ni lah dia. Kita perlukan anak-anak muda yang ada persatuan membantu kami. Golongan-golongan Warga Emas. Okey. Golongan-golongan Warga Emas ni yang yang aktif di pusat pawai adalah warga-warga emas yang sihat yang sebenar dia. Sihat, dia boleh berjalan, dia boleh bergerak. Kita tak menjaga orang sakit. Kita menjaga orang yang sihat. Dia sama-sama aktif dengan kita. Yang warga-warga emas yang ada pada kita sekarang ni. Jadi kebanyakan ni warga-warga emas ni, diorang ni meluangkan masa. Meluangkan masa. Dalam masa dia meluangkan masa tu, dia ada komitmen. Yang warga emas kita tak boleh ambil sama. Warga pawai Kampung Kenanga nak disamakan dengan pawai Alustar, lain. Nak disamakan pawai Kampung Kenanga dengan pawai Ceras, lain. Sebab apa? Tempat dan keahlian tu dia punya berbeza. Dia punya berbeza. Jadi kalau di Kampung Kenanga mungkin kebanyakannya pawai Kampung Kenanga kebanyakannya mungkin menjaga cucu. Tetapi dalam menjaga cucu dia meluangkan masa untuk beraktiviti, beriadah. Beriadah di pawai. Pawai menyediakan tempat-tempat riadah untuk diorang. Jadi kita tak ada yang kita dalam kelompok tu dia melepaskan release tension dia. Dalam masa tu dia bergaul, berkawan. Yang ini adalah pawai punya peranan pihak admin pengurusan
berperanan untuk mencari sos sumber-sumber untuk membagi kepada ahli-ahli menceburkan diri dalam apa aktiviti yang dijalankan. Contoh dia, contoh dia sekarang ni, contoh dia kita akan ni Merdeka Maulud, baru dia berlangsung Maulud, baru masuk yang semalam. So Merdeka, kami tak dapat nak buat 3 program serentak. 3 program mana kita nak buat Merdeka, kita nak buat Maulud di Rasul, kita nak buat program Merdeka, kita nak buat program sambutan Hari Malaysia. Maknanya kita menggerak jari 14 hari, gerak jarak dia 14. Kita buat rangkumkan sekali. Maknanya kita akan buat, insyaAllah pada 2 bulan ni kita rangkumkan. Kita panggil Merdeka Brisk Walk Merdeka Berselawat. Itu kita buat. So dia ni tak perlu 1 hari punya program. Programnya lebih kurang 2 jam, 3 jam, lepas tu release dia balik lah. Dia balik dengan happy aja, senyum aja, seronok aja. Kita nak dia rasa tidak ada kongkongan dan tidak rasa kesunyian. Itu saja peranan Pawi, itu aja. Dia daripada tu dia create macam saya sebagai pengurusi, dengan kita ada educate kita yang kita panggil ESCO committee. Yang sebenarnya dia lebih kurang macam think tank punya team. Apa kita nak buat yang ni. Macam mana kita nak buat ni, apa kita nak. Pertama dia kita kena tahu apa ahli kita nak. Bukan apa kita nak. Kita kena tahu apa ahli kita nak. And then kita contribute lah. Bila kita contribute pada dia orang, they contribute to us. Ya. Itu cara dia kita benar. Okey, terima kasih. Okay. So tadi maksud PAWE itulah Pusat Aktiviti Warga Mas. Ya, okey. Kalau tak keberatan sedikit, di manakah Pusat Aktiviti Warga Mas? Pusat Aktiviti Warga Mas ni terletaknya di Kampung Kenanga. Dia Kampung Kenanga, di pinggir Kampung Kenanga. Dia letaknya pinggir Kampung Kenanga, jalan ke Rawang Perdana. Alamatnya nombor 1, sisi tepi jalan Rawang Perdana. Okey, terima kasih. Sama-sama. Alright, satu penerangan yang cukup jelas tentang maksud dan aktiviti PAWE tadi. Okey, dan ketiga pada hari ini kita ada NGO yang mewakili belia. Saya difahamkan nama NGO ni yang sangat unik, NGO Kemah Putih. Jadi saudara Zaid, belia ni selalu disebut sebagai masa depan negara. Tetapi persoalannya, adakah suara belia ini benar-benar didengari? Jadi saudara Zaid, sila perkenalkan diri dan NGO saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak-pihak Best TV dan juga Cik Moderator Tuan Zaf dan Cik Ramli dan Cik Saiful. Saya Zaid Zarin, mengerusi Kelab Kemah Putih. Okay. Pada asasnya Kelab Kemah Putih ni kami tubuhkan pada 2019 ketika Covid, sebelum Covid lagi sebenarnya. Dan kami anak muda ni di kampung tak dapat nak buat apa-apa kan pada masa itulah. So kami berbincang untuk menubuhkan satu NGO iaitu Kelab Kemah Putih, dan kita secara straight menjaga dan kita mencari keluarga yang perlukan bantuan ketika itu. Yalah, semasa itu pun tak boleh keluar semua kan. So kita mencari info, mencari maklumat untuk memberi bantuan kepada keluarga-keluarga yang tak dapat keluar, yang tak dapat bekerja ketika itu. Dan kami tubuhkan Kelab Kemah Putih ni kebetulan di tempat kami berkumpul tu Kemah Putih. So simboliknya adalah kemah itu sendiri tempatnya untuk orang berkumpul dan tempat untuk orang berteduh seketika. Dan putih ni membawa maksud bersih, perkara yang baiklah, ikhlas. So jika digabungkan tu adalah tempat untuk orang berkumpul untuk membuat kebaikan bersama-sama. Itu adalah maksud Kelab Kemah Putih lah. Dan Apakah keahlian Kemah Putih sekarang? Ahli Kemah Putih di kalangan belia sekarang. Untuk sekarang yang aktif ada dengan kami dalam 60 ke 80 orang juga. Termasuk di luar kawasan jugalah. So pada awalnya kami fokus on kawasan-kawasan Kuang, di Kundang, Kuang dan berdekatan lah.
Jadi kita juga ada membuat aktiviti lain, collaboration di luar juga, seperti di Johor masa banjir kita bagi bantuan, satu bas kita bawa, kita collaborate dengan NGO Aman Palestin ketika itu, dengan JKR, so dengan NGO di Gombak. So ketika itu banyak masalah-masalah isu-isu banjir lah. So banyak NGO kami ni memberi bantuan di luar lah. Dan kami bukan khususnya satu apa orang kata, cuma untuk kebaikan saja. Kami juga berperanan membuat program-program lain, seperti event-event sukan, ride dan lain-lain lah. Okay, terima kasih Saudara Zaid. Okey, kita ingin bincangkan tentang sedikit serius tentang peranan NGO dalam masyarakat ni. Okey, Saudara Saiful, apakah masalah masyarakat yang paling banyak saudara lihat apabila saudara turun ke lapangan? Okay. Mana masyarakat sering mengadu, minta bantuan. Apakah yang perkara yang sering masyarakat lontarkan? Baik, terima kasih Tuan Moderator. Baik, dalam konteks keperluan dan kemahuan, ada dua benda yang berbeza. Keperluan ini di Dun Taman Templer, boleh dikatakan semua keperluan itu telah mencakupi yang dibangunkan oleh agensi Majlis Perbandaran Selayang. Cuma yang terpanggil untuk mengutarakan permasalahan khususnya sebab Dun Taman Templer ni di tengah-tengah bandar. Maksudnya dari segi keperluan sosial mereka itu dipenuhi. Tetapi ada 2-3 buah apartmen ataupun flat yang terdiri daripada golongan B14. Bukan semua, tetapi ada lebih kurang dalam 100 macam itulah, 100. Jadi keperluan mereka ini kita tahu di Dun Taman Templer, bukan dari segi partisan, bukan kita yang berada ataupun bukan kita yang memerintah. Jadi kita kena akur bahawa ada pihak di belah sana lah yang banyak menyokong program-program ini. Kita punya NGO ini, gabungan kita hanya menyokong dalam usaha untuk melestarikan keperluan-keperluan di bawah agensi-agensi yang dilantik oleh peringkat kerajaan dan kerajaan negeri. Macam saya, Komiti Madani di bawah Jabatan Penerangan. Macam kata JPKKP, pelaksanaannya dilantik atas dua perbezaan antara JKKP dan JPKKP. Jadi peranan dan fungsi itu beda. Disebabkan polemik dinamika politik yang berbeza, jadi NGO kami ini terpanggil cuma melesaikan kemasalahan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan itu. Sebagai contoh. Apa yang masyarakat mengadukan? Mereka memerlukan bantuan apa dari pihak NGO? Okey, dari segi bantuan, saya contoh itu kata saya tadi pada peringkat awal tadi. Contoh bila kita dalam pandemik, kita perlukan bakul makanan. Kalau peranan JPKP tadi, kita tahu ada golongan-golongan orang kurang upaya, orang kelainan upaya. 1, 2, ini dari segi kemudahan. Ini saya ingat semua bukan hanya di peringkat parlimen, tapi semua di peringkat parlimen memenuhi keperluan-keperluan ini. Contoh, kita memerlukan katil kesihatan, kita memerlukan kerusi roda. Jadi keterangkuman kita ni, NGO ni bukan memenuhi atau keperluan mereka sebab ada pihak lain yang kena melaksanakan tugas atas kepercayaan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Kita menyokong tu ketika supaya keberadaan kita ni berada dalam sistem. Dan ketika itu sama juga macam Zarin cakap, dalam era pandemik COVID-19 ketika itu, kita di luar dalam konteks kemasyarakatan dan kita di luar dalam konteks untuk menyumbang sesuatu nilai kepada masyarakat. Tapi akhirnya dengan adanya NGO ini dan timbul sifat tanggungjawab tadi. Dan ada 2-3 lah, saya ingat di peringkat pertubuhan kami, pertubuhan Sukarwan Perhatian, ada menyenaraikan lebih kurang 25 orang. Maksudnya ini yang dikategori masyarakat miskin bandar. Kalau kata kita bukan nak penyelesai ataupun nak mentutaskan hutang dan sebagainya, sewa rumah, nak daily, monthly, nak menyediakan segala keperluan, tidak. Kita hanya berdasarkan kepada keperluan. Sebagai contoh, bila menjelangnya bulan Ramadan, jadi kita menyediakan keperluan-keperluan itu atas kriteria yang tertentu. So kita senaraikan
Baru-baru ini saya bersama dengan Pengerusi Penyaras contoh Parlimen Selayang yang bergantung asal dari mereka, kita membantu. Ada 70 golongan B14 sumbangan bantuan hari raya. Dan seterusnya kita fokus dalam berpusat. Berpusat ni maksudnya kalau di Dun Taman Templer ni ada 3 komuniti yang perlu beri perhatian. Jadi kita ni terpanggil lah, maksudnya sebagai contoh Rumah Tafiz, Rumah Tafiz Metro Musakim Jalan Selayang Baru, Rumah Amal Cheshire Home, serta pendekatan kita di sumbangan keperluan bakul makanan, beg sekolah, barang-barang kit perubatan, kit kesihatan tadi itu di pusat di perkampungan orang asli Bukit Lagong. Jadi kita berkala. Sebab kat sini apa yang diperlukan oleh masyarakat adalah keperluan. Ya, betul. Keperluan harian. Keperluan harian. Betul. Tapi kita bukan kata kita bukan bagi dia menjadi pemudah cara. Betul. Kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Betul. Ya, baik. Terima kasih tuan. Okey, Saudara Ramli. Pada hari ini, apakah isu yang paling membimbangkan dalam kalangan warga emas hari ini? Apakah mengenai isu kesihatan mereka, isu kesunyian ataupun isu hubungan dalam keluarga? Okey. Isu-isu yang ada sekarang ni adalah kategori-kategori penuaan. Penuaan. Kita dalam perangkaan negara, penuaan akan menjangkau lebih kurang dalam 18% dalam masa tahun 2030. Okay, sekarang ni pun dia naik lebih kurang dalam 7% lebih. Mana Malaysia sedang menuju tua. Okey. Bila negara menuju tua, sebabnya menjadi negara menuju tua ni, keluarga kita dah tak besar. Betul tak? Betul. Jadi keluarga kita tak besar. Ada anak muda sekarang ni, anak dia seorang anak berapa? Belum kahwin lagi. Okay. Ada sekarang ni ada satu keluarga, anak dia 2. Satu keluarga paling tinggi 3. Jadi orang-orang tua ni, dia penuaan dia makin lama makin menua. Bila dia makin lama makin menua, cabaran akan dihadapi. Pertama dia penyakit demensia. Nyanyuk. Nyanyuk akan muncul. Penyakit apa lagi? Penyakit mangsa kesunyian. Stres, tidak ada teman bicara, tak ada teman apa. Di sinilah wujudnya pawai untuk golongan-golongan seperti ini datang ke pawai. Dia orang sihat yang sebenar dia. Tapi bila dia datang pawai, dia sihat. Tapi dia balik, dia rasa sunyi. Rupanya macam kami sekarang ni, baru saja diistirahkan sebagai Rehab One Stop Center. Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi masalah yang kami hadapi tempat. Dan memang kami dah jadi rehab center itu. Sambil itu kita dah mula buat. Kita dah mula buat farmasi daripada pejabat daerah Gombak, jambatan klinik kesihatan daerah Gombak, and then klinik kesihatan Rawang dah mula beroperasi setiap bulan di tempat kami sebagai rehab center. Di mana dia mengumpulkan pesakit-pesakit yang memerlukan khidmat nasihat apa semua di pawai Kampung Kenanga. So maksudnya di sini isu ataupun perkara yang sedang dihadapi oleh warga emas kita adalah kesunyian dan penuaan. Yes, penuaan. Jadi dari situ pawai ni adalah tempat membantu. Sambil membantu tu kita buat program yang mendatangkan manfaat. Contohnya bab mengaji, rama, pergaulan, berkawan. Ini tempatnya pawai. Dan kita pun memerlukan bantuan-bantuan yang lain. Memang itu kita perlu. Kita nak membantu tak boleh dah. Kita membantu kepada golongan yang berumur. Kita kalau dah muda kita bantu orang, okey. Tapi bila dah tua ni kita perlukan bantuan. Bukan bantuan daripada daripada segi material, dengan kewangan pun kita memang perlu. Kita cuma orang kata apa yang ada itulah kita pakai. Maknanya kalau macam pawai memanglah orang semua kata pawai banyak duit. Tapi yang dibagi tu yang sebenarnya tak cukup. Tak cukup.
Separuh adalah pentadbiran, separuh kita buat aktiviti. Dalam masa 12 bulan, duit yang separuh tu tak cukup. Kita macam admin. Kami ni admin lah. Saya tak panggil saya ni pengurusi. Kita admin, kita pentadbir. Kita ni pentadbir, saya ada 2 penyelia, seorang penasihat dan seorang lagi setiausaha. Jadi kami terpaksa berfikir think tank macam mana nak create program yang tidak menyusahkan diri kami. Yang ini kami datangnya cerita, moderator tanya perlukan bantuan. Memang kita perlukan bantuan. Mana-mana yang agensi daripada pihak kerajaan, swasta, why not datang turun padang bantu Pawai. Pasal apa? Benda ni berlaku. Saya cerita, saya baru memegang jawatan sebagai pengurusi, ada satu program yang dianjurkan oleh JPKK. Kami jemput sebagai peserta. Saya memperkenalkan diri pengurus TNB Rawang. Dia tak kenal Pawai. Dia tak kenal Pawai. Satu JLC dia tak kenal apa tu Pawai. Dia tak tahu apa tu Pawai. Tak pernah dengar, dia kata. Jadi di sini letak kepekaan masyarakat sekeliling pada persatuan-persatuan macam kita ni lah. Diorang tak sadar kewujuban Pawai ni. Jangan kita tunggu kita dah tua baru kita kenal Pawai. Jangan kita dah tua kita kenal Pawai. Sekarang lah ni kenal Pawai. Datang tengok apa Pawai buat. Pawai buat bukan menyusahkan warga mas. Pawai adalah mendidik, mengasuh warga mas. Pasal apa? Sebab apa? Ada masa dia kita kena jadi macam kepala kita api lah. Kita buat gerabak. Jangan bagi dia tergelincir. Biar dia duduk sama aja. Okey. Terima kasih. Terima kasih penerangan yang cukup dia. Okey, tuan-tuan, kita berehat dulu sebentar. Kita akan kembali selepas ni. Ya, kita kembali dalam podcast Kita Cerita yang dibawakan khas oleh Base TV. Kepada player yang masih belum subscribe, sila subscribe ke Base TV untuk kita ikuti pelbagai aktiviti podcast dan cerita yang ada dalam ni. Okey, kita teruskan kepada wakil NGO daripada belia, Saudara Zaid. Saudara Zaid, kita sering bercakap mengenai belia dan sebenarnya apakah masalah sebenar belia pada hari ini? Adakah peluang pekerjaan, kos sara hidup ataupun pendidikan? Terima kasih. Soalan yang bagus sebenarnya. Ini yang terjadi di kawasan saya lah. Saya ambil sendiri ya. Saya nampak ramai orang muda ni, mereka nak berkhidmat. Tapi tak tahu di mana nak disalurkan. So itulah kerana tubuhnya Kelab Khemah Putih ni. So mereka, generasi muda ni apa yang saya nampak mereka mempunyai idea yang kreatif, semangat dan juga berani. Cumanya mereka tak tahu di mana mereka boleh salurkan tu. So bila dia join dengan Kelab Khemah Putih, kadang-kadangnya kita beri mereka sedikit tanggungjawab lah untuk uruskan program ini, untuk bersama-sama dengan kita bermasyarakatan. Itu yang banyak mereka belajar lah. Dan masalah yang saya dapat di sini, selepas COVID isu menganggur ni banyak. Itu yang saya masih usahakan Khemah Putih. Saya nak mereka ni ada satu platform untuk mereka mengeluarkan mereka punya talent. Okay, seperti mana di Khemah Putih di situ kita mempunyai ramai talent. Ada yang boleh merepair kereta dan motor, elektronik, ada juga yang main muzik, tapi sayang mereka tak ada laluan di situ. So saya sekarang sedang usahakan untuk mencari satu tapak untuk mereka berkumpul di situ. Maksudnya berniaganya di situ, kita cari dana untuk mereka berniaga, untuk mereka keluarkan macam bersukan kan. Sekarang kita more to carom
ramai ahli-ahli yang baru bermain dan mereka minat, kita sponsor diorang main di luar. Begitulah, begitu. Okey. Ketiga panel ramai orang melihat NGO ni sebagai satu organisasi yang datang membantu apabila berlaku masalah, kan? Tapi sebenarnya kerja NGO bukan semudah yang disangka. Jadi saya nak tanya, apakah cabaran terbesar yang NGO hadapi hari ini, Saudara Saiful? Baik, Zaf Rizal. Ya. Okey, pertama apabila kita terlibat dalam hal ehwal yang melibatkan masyarakat, kita berdepan dengan pelbagai karena dan birokrasi. Ini adalah cabaran yang paling besar yang kita terpaksa hadapi. Kalau dulu sebelum kita kekal dalam kerajaan, mungkin dari segi kekangan-kekangan itu tidak terasa. Tetapi hari ini bila kita berubah kerajaan, apabila negeri, kita berdepan dengan cabaran bukan sahaja untuk mencari dana, tapi cabaran kita adalah orang kata terpaksa melihat benda ini secara positif, bahawa kita berdepan dengan satu senario yang perlu meletakkan kita atas konsep keikhlasan dan kebertanggungjawab tu tadi. Itu penting. Okey, yang kedua yang saya melihat cabaran yang paling besar apabila dua entiti yang berbeza masing-masing untuk meletakkan harapan. Jadi kita kena lihat dari segi perbezaan ini. Kalau pihak di belah sana meletakkan satu harapan untuk memastikan kelestarian, kemaslahatan khusus kepada rakyat, dan kita juga satu pihak yang dulu kita hebat, dulu kita dalam sistem mendukung aspirasi di peringkat kepimpinan. Hari ini cabaran kita perlu dilihat secara progresif. Maknanya kita nak membawa satu pendekatan yang lebih harmoni, lebih mengharmonikan masyarakat, melihat kita dalam keberadaan dalam sistem. Sebab dulu saya ingin sebut, saya kena cakap dan berani ketika kita Barisan Nasional dan UMNO dalam kerajaan, kita ni dilihat sebagai sebuah parti yang lebih menjurus kepada hal ehwal kebajikan, membantu rakyat, dan trademark itu terpakai bukan hanya di Parlimen Selayang, di seluruh negara. Jadi rakyat Malaysia ni 36 juta ni dah melihat banyak sumbangan besar yang dilaksanakan di peringkat kepimpinan negara, termasuk di peringkat tertinggi urus takbir negara. Jadi bila berubah urus takbir negara ini, kita lihat bahawa ia perlu ada satu anjakan perubahan, khususnya dari segi macam mana kita nak mendekatkan diri kita secara holistik kepada masyarakat. Maksud Cik Saiful ni ialah apabila NGO Cik Saiful nak bergerak ni, tidak di pintu tidak terbuka luas pada mereka-mereka yang sedang mentadbir ni. Betul. Ya, apakah itu maksud saudara? Betul. Bukan soal pintu, dia soalnya sebab kita lihat dari Ataupun segi adakah berlaku pilih kasih di sini? wujud pilih kasih, Okey. tetapi kita faham sebab dulu kita memerintah, kita adil pada semua. Ini yang terpakai dalam parti kita. Kita adil pada semua pihak, kita tak ada diskriminasi, perbandingan, perbezaan. Kita bagi segala peruntukan di bawah NGO sama rata. Yang hadir tu mungkin dari pelbagai pihak. Ini kelebihan kita memimpin kerajaan. Dalam apa jua situasi, kita meletakkan keutamaan kepada rakyat. Ini yang perlu kita tekankan. Dan akhirnya bila berubah dalam satu sistem ini, masing-masing dalam pendekatan mereka untuk menjadi juara. Kadang-kadang menjadi juara ini bukan meletakkan apa kepentingan, tetapi sebenarnya rakyat tanya, apa yang parti ini buat? Apa yang UMNO buat? Kita kena cakap dan kita kena sedar bahawa dulu ya betul, kita memerintah, kita boleh menyalurkan dan kita akan membantu mereka. Baik, saya sebut saya. Apabila masyarakat ataupun orang ramai yang pernah NGO saudara bantu, Betul. datang kembali Datang kembali. tidak dapat
menyalurkan bantuan, Ya. rakyat pula salah faham. Tetapi saya cakap Zafizal lah, kita ada prinsip dalam menegakkan dari segi konsep kemasyarakatan. Kita tidak menolak. Saya ingat baik di kepimpinan dahulu, saya sebut baik di peringkat kepimpinan Ketua UMNO bahagian terdahulu dan kepimpinan UMNO bahagian sekarang, terus mendekati rakyat. Ini yang kita pegang teremak kita di bawah Barisan Nasional dan UMNO. Kita tidak menolak dan kita tidak menidakkan mereka. Mereka datang, tetapi kita masih lagi membantu walaupun kita cakap kita bukan dalam sepenuhnya sebagai kerajaan. Tetapi itulah mentaliti rakyat yang kita kena bagi tahu jelas bahawa kita ni bukan jadi kerajaan. Tetapi insya-Allah apabila mandat itu dibagi semula pada masa akan datang, pada masa depan, insya-Allah kita akan meletakkan hasrat itu bukan saja dalam bentuk bantuan bakul makanan, pemberian kursi katil, kursi roda dan sebagainya, urusan kebajikan. Mungkin kalau dulu sebagai kerajaan yang memerintah, banyak tawaran-tawaran kita bagi, contoh tawaran perumahan rakyat, kita bagi tawaran subsidi 1 prima, tawaran bantuan BRIM dan sebagainya, kedai-kedai satu Malaysia dan banyak yang melibat aspek untuk memperkasakan ekonomi sara hidup masyarakat. Kita buat dah. Tapi ketika itu sebab ada naratif-naratif, sebab gelombang medsos tadi ni yang membawa satu naratif dan perspektif yang meletakkan satu naratif yang tidak baik pada sesuatu kepimpinan dan parti, itu akhirnya berubah kerajaan. Dan apabila berubah kerajaan, akhirnya rakyat dapat menilai baik dan buruk dalam urus takbir negara. Dan ini maksudnya di sini saudara saya pun menyatakan bahawa apabila berlaku perubahan takbiran, NGO juga terkesan dalam menyalurkan bantuan pada masyarakat. Betul. Okey. Saudara, kepada NGO Warga Emas pula, apakah cabaran terbesar yang Pawai hadapi? Akan hadapi. Dah hadapi. Okay. Yang dah lalu, apa yang cabaran besar? utama yang Pawai Kampung Kenanga hadapi adalah pertamanya kita akan menghadapi, ahli-ahli kita akan menghadapi penyakit-penyakit kronik. Penyakit kronik, beban hospital. Pasal apa? Warga Emas lah. Bila warga Emas nak ke hospital, kalau kita contoh tengoklah Ustaz Selayang. Ustaz Selayang, kalau kita pergi ke Ustaz Selayang ataupun mana-mana klinik kesihatan, pertama ni kita hadapi parking. Kedua, kapasiti pesakit ramai. Jadi dia nak membuang masa daripada dia pergi pukul 8 pagi, pukul berapa agak-agak dia akan berjumpa dengan doktor. Di sini inilah kita buat rumusan. Bila Esko bermesyuarat, ini yang kita cuba mengurangkan. Maknanya bila kita kurang kapasiti ahli-ahli Pawai ke klinik, maknanya kita sudah mendapat satu kejayaan. Di sinilah wujudnya rehab center. Pada dia pergi ke hospital, dia membuang masa sampai 2 jam, 3 jam untuk ambil Panadol saja. Why not dia buat dekat rehab center di Pawai Kampung Kenanga. Sekarang kan semua online. Perlukan wifi dengan komputer, ada laptop aja. Doktor buat dari sini, dia terus ke. Cuma saya kata ni maksudnya sakit minor lah, bukannya yang kasar-kasar. Contoh, fisio. Berapa ramai yang katakan yang fisio sakit lutut lah, yang pergi ke klinik, yang pergi ke hospital untuk buat fisio. Temu janji fisio 3 bulan sekali. Kalau wujudnya rehab center di Pawai, dia membantu pesakit atau warga emas kita buat fisio secara hari-hari boleh datang. Tak perlu nak buat temu janji. Dan perkara ini sekarang sedang berlaku. Sekarang ni kita berlaku. Kita buat di Pawai. Cabaran yang sebelum ni dah menjadi diselesaikan. Dah selesaikan. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Jadi kalau kita bercakap pasal NGO ni, kita tak lari daripada soal dana.
soal dana. Jadi dan kita bercakap saya jujur, NGO memang memerlukan dana untuk bergerak. Tapi dalam masa yang sama masyarakat juga mahukan bantuan sampai kepada mereka. Betul, Cik Saiful yang Cik Saiful terangkan tadi. Jadi sejauh mana isu kewangan ni menjadi cabaran kepada NGO ni? Dan apakah cara terbaik untuk memastikan NGO boleh bergerak secara berterusan? Cik Saiful. Okey, baik. Itu saya kata tadi, dari segi peringkat awal, apabila kita berdepan dengan polemik yang berubah-ubah, kepelikan politik, perubahan politik, anjakan politik, demografi politik yang tidak ada hala tuju yang berpusat. Jadi itu kita meletakkan gabungan NGO tu tadi. Sebagai contoh, okey, bila ada gabungan-gabungan NGO ini, setiap gabungan NGO ini dia ada peranan dan fungsinya dan dia ada dana dia tersendiri. Jadi bila kita bergabung, itu peran yang bergabung tadi. Maksudnya kalau mungkin satu hari nanti boleh menjemput pengurusi JPKKP, pengurusi Pertubuhan Prihatin, pengurusi Kelab Warga Emas dan termasuk Pertubuhan Sukarelawan Prima Selangor, termasuk Persatuan Pertubuhan Seni Budaya Artis Dekat Daerah Gombak. So NGO ni ada dia punya peruntukan tak besar. Jadi kita kena educate. Kedua, kita kena create the critical thinking. Maksudnya saya ni sebenarnya kalau sedia maklum juga salah seorang AJK bahagian lah. Jadi saya kena buat satu critical thinking, creative thinking sebenarnya. Macam mana kita nak mendayakan dengan jumlah kos yang kecil tetapi program yang berimpak besar, berimpak tinggi. Jadi kita kena meletakkan sasaran kita ikut keperluan. Contoh macam JPKP, okey, dia ada dia punya crowd dia. Macam saya ada saya punya crowd dia dan saya punya target sasaran di bawah kehendak di bawah Kementerian atau agensi. Baik, tapi kalau di peringkat Kelab Warga Emas, macam konsep samalah macam apa yang Pawai. Kelab Warga Emas ini juga menyasarkan ada lebih kurang 50 ahli dalam komuniti Kelab Warga Emas ni. Konsep sama, menjaga dari segi bentuk kesihatan, pemudah cara juga dalam usaha untuk supaya golongan-golongan warga emas berfokus. Jadi kita pun ada buat program-program berskala. Contoh, kita bekerjasama dengan sebuah hospital swasta. Kita tanpa perlukan kewangan yang besar, kita bekerjasama, berkolaborasi dengan sebuah hospital ini dan kita target mana yang ada melaksanakan program CSR, tanggungjawab sosial mereka, kita terus meletakkan hasrat kita. Kita menghantar surat hasrat kita. Contoh, hospital ini dia ada program siasat di bawah hospital. Dia ada bajet dia. Dan hospital ini yang swasta ni, dia ingin cari NGO mana yang boleh deliver. Macam kata kami, satu NGO yang kami dapat, ada satu syarikat korporat, dia ada deliver setiap tahun sebagai contoh 200 kursi roda. Jadi kalau mengikut saya sebagai Komiti Madani Kampung Selayang Baru, kita punya misi vision berbeza. Jadi kita letakkan, kita tanya satu NGO kita ni, Pertubuhan Sukarelawan Prihatin, boleh tak deliver? Ya, dia ada senarai tu. Jumlah orang kelainan upaya, dia ada senarai warga emas. Jadi sekurang-kurangnya dia ada ada sumbangan besar yang dia boleh laksanakan. Baik, yang kami punya circle sekarang ni, contoh, itu kata dalam bandar kita ada perkampungan orang asli. Dalam bandar kita ada rumah amal. Dalam bandar juga kita ada pusat-pusat tahfiz ni. Jadi di Taman Templer mungkin berbeza Kuang dengan Rawang lah. Di Taman Templer banyak yang dalam miskin bandar tadi. Saya ulang pada peringkat awal tadi. Jadi kita ada sasar. Kalau kata contoh ada satu circle tu dah jadi T20, dia not B14. Jadi kita sasar mungkin ada 2-3 apartmen. Contoh apartmen Julia, apartmen Taman Wan Siara. Ya, sasaran kita golongan-golongan ini. Jadi segi dana tu tadi betul. Kita perlukan dana, tetapi yalah orang cakap cabaran tu cukup besar. Sebab masing-masing macam kita tadi cakap lah, bukan keperluan dan kehendak bukan untuk
berorganisasikan keuntungan, tidak. Terpanggil, terkesan sebab polemik politik dulu. Sebab kita kalah, dulu kita deliver, cakap dengan bos, ni ada okey dapat. Kita ada listing tiap-tiap tahun. Di peringkat kepimpinan lah, Barisan Nasional ke, pimpin Barisan Nasional ke, UMNO, okey, ada keperluan. Okey, di setiap kawasan lokaliti berapa ada jumlah orang disediakan. Mungkin melalui peringkat PDM ke ataupun di peringkat ketua cawangan. Jadi kita dapat list tu. Jadi dia menyenangkan kerja kita sebenarnya. Tapi hari ini ketua cawangan pun kena maksudnya dengan orang kata dengan kolaborasi bersamalah di peringkat bahagian dan cawangan. Okey, sekarang saya nak masuk ke bahagian yang saya rasa paling menarik lah. Kita punya 3 kelompok pada hari ini, masyarakat, belia dan warga emas. Okey, sebenarnya ketiga-tiganya saling berkait. Jadi saya nak tanya, apakah generasi muda hari ini kurang faham tentang kehidupan warga emas? Kurang faham. Okey, bagi saya lah sekarang generasi muda ni kita nampak mereka lebih fokuskan kepada kehidupan. Ada tu yang nak kahwin, bekerja dengan kerjanya kan. So kebanyakan mereka ni terlepas ataupun mereka tidak memahami apa itu warga emas. Dan saya percaya banyak generasi muda ni tidak pernah sekali pun ke rumah-rumah warga emas untuk melawat ataupun ziarah kan. Itu yang saya nampak lah. Dan saya sendiri pernah buat satu program, kita melawat ziarah ke rumah orang tua. Dan kita nampak orang tua tersebut, warga emas tersebut dipinggirkan oleh anak beranaknya. Teruk rumahnya dengan dia tak boleh bergerak kan dengan makanannya. Uzur lah, memang uzur. So di situ saya nampak generasi muda ni perlu lebih kerap kan menziarahi warga-warga emas ni. Dan mereka, pada pendapat saya lah, mereka tidak memerlukan kewangan pun. Cukup untuk kita ziarah, mereka bercerita kepada kita ataupun bantu daripada segi bantuan harian, pergi ke kedai ke, ataupun lebih bagus kita boleh buat bantuan sumbangan daripada segi repair rumah, membersihkan rumah. Itu yang lebih saya rasa ada value di situ. Dan pada saya mereka perlu lebih kerap bukan saja dengan ibu bapa, tapi perlu berjumpa dengan warga-warga emas yang lain juga. Okay. So Cik Ramli, macam mana, apakah Cik Ramli bersetuju dengan pandangan Saudara Zaid tadi? Dan apakah harapan kalau boleh dikatakan NGO yang mewakili warga emas ni kepada golongan belia sekarang ni? Terima kasih. Nak kirakan hubungan ataupun pahaman antara kaum belia kepada warga emas, dia susah saya nak sebut. Sebab apa? Warga emas dia berjalan mengikut kelompok dia. Dia berjalan mengikut kelompok dia. Aktiviti pun ikut kelompok dia. Dia ada geng dia lah. Dia ada geng dia lah. Dia lebih kurang mirip begitulah. Dan lagi satu, dia orang sensitif. Paling sensitif. Kita boleh jaga belia, kita boleh hadik belia untuk membimbing. Tapi warga emas kita tak boleh hadik. Kita kena orang kata tidak, cepat sangat dia terasa. Dia warga emas ni dia terasa. Sekarang ni saya membuat satu bentuk orang kata mengubah senario warga persatuan. Dulu kita menerima ahli cuma 60 tahun ke atas. Tapi baru ni kita buat mesyuarat agung, kita meminda perlembagaan bahawasanya boleh ahli muda untuk bersama-sama dengan warga ni, Persatuan Warga Emas Pawai. Sebab apa? Kita perlukan tenaga. Mana kalau dah pindah perlembagaan ni, benarkan warga belia masuk Pawai. Dia bukan nak belia lah, tapi dia peringkat dewasa. Peringkat dewasa, okey. Jadi bila dia dah masuk, baru yang golongan tua ni akan okey. Diterima. Dia terima lah. Jadi maknanya sambil kita buat program, contoh kita ambil program je lah.
Sekarang ni bila kita buat program, warga emas sakit lutut. Warga emas tak boleh nak bergerak. Tetapi dia nak beraktiviti. Tetapi bila sampai masa program kan, mana yang sihat tu buat kerja lah. Yang tidak sihat tu dia akan balik. Jadi dia akan tinggal. Jadi bila kita fikir benda ni, takkan kita harap yang sihat. Yang sihat ni lama-lama pun dia pun naik fed up kan. Dah tinggal pawai, dah letih lah pawai, tak ada orang. Jadi kita pindah perlembagaan. Kita pindah perlembagaan bukan sebab kita pindah nakkan orang muda. Tak ada. Kita nakkan mengimbangkan. Ya, itu dia. Mengimbangkan balik aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Jadi kita perlukan orang muda. Jadi lagi satu, yang ini yang datangnya cerita pada saudara Zaid tadi. Dia kata orang muda, dia tak tahu orang tua ni macam mana orang muda nak masuk. Jadi dia nampak, dia nampak pergi rumah tinggal, anak tinggal, keluarga tinggal. Yang sebenarnya dah benda ni memang berlaku. Pasal apa? Kami berkooperasi dengan JKM. Jadi kami tahu pasal apa, pawai, kadang-kadang pawai ni pun menjadi ejen pada JKM. Ada yang nak minta bantuan apa, kami tak boleh bagi bantuan. Ini kesilapannya. Pasal apa? Kami adalah pusat aktiviti, bukan pusat menyumbang bantuan. Jadi ramai yang datang. Jadi bila yang datang ni, kita kata kita tak boleh nak bagi bantuan, tapi kita boleh tolong printkan borang bantuan. Tapi borang bantuan kita print, you pergilah ke pejabat JKM Gombak untuk apply. Kita tak boleh buat apa. Dan kebetulan pula saya pun ambil zakat. Okey, penolong ambil zakat. Jadi kalau nak zakat boleh, tapi mesti karya saya di masjid Batu 16. Baru saya boleh bantu. Kita buat macam tu je lah. Jadi sekarang ni kita bila baru pindah je perlembagaan, so saya harap generasi muda yang berumur 40 tahun ke atas boleh datang bersama-sama kami untuk melaksanakan program-program. Tapi dia ada syarat. Dia walaupun umur dia 40 tahun, dia boleh menjadi ahli, tapi dia tidak boleh memegang jawatan. Dia tidak boleh memegang jawatan, dia tidak boleh mencadang, dia tidak boleh menyokong dan tidak boleh memegang sebarang jawatan. Melainkan tapi boleh jadi koram lah. Boleh jadi koram. Melainkan dia boleh dilantik oleh untuk pentadbiran. Contoh dia seperti setiausaha. Pasal apa? Kalau umur 60 tahun, sikit umur 60 tahun, sekarang punya zaman, email. Kita kalau 60 tahun jadi setiausaha, letih kita nak menjawab. Jadi kita kena cari generasi muda untuk membantu kami. Kalau kita harap sekarang JKM pun dah panggil meeting pun dah pakai email. Nak sekali operasi kewangan, bank semua email. Dia tak ada lagi, semua online dah. Dia tak ada lagi, tak ada checkbook dah, tak ada. Jadi kalau kita tidak peka pengedaran zaman, so kita akan menghadapi masalah. Jadi itu yang kita perlukan generasi muda untuk bersama-sama dengan generasi tua. Saya nak tanya lagi satu soalan. Okey. Katakanlah selepas podcast ni ketiga-tiga NGO ni bersetuju untuk bekerjasama. Apakah program yang ketiga-tiga NGO ni boleh buat bersama bagi menyatukan warga emas, belia dan masyarakat? Cadangan. Dia very quicknya answer dia. Baik, bagi saya satu pendekatan pelaksanaan program dikoordinasi di peringkat parlimen. Maksudnya kita tahu di peringkat parlimen banyak gabungan-gabungan belia. Mungkin Khemah Putih salah satu daripada belia. Kita ada Gerakan Belia 4B, kita ada ejen-ejen belia lain. Mungkin Pawai salah satu di bawah agensi, di bawah jabatan, collaborate dengan Jabatan Kerja Masyarakat Malaysia. Macam kami di bawah NGO ini lebih program yang berimpak, yang berkala. Maksudnya kalau kita lihat dasar negara, dasar tak ada negara ya. Alhamdulillah Malaysia ni jangkaan usia umur masyarakat dia dah menjangkau boleh mencecah ke 80-90 tahun. Maksudnya ini antara yang macam Tuan Nawi cakap tadi, maksudnya perubahan itu perlu peka. Dan kita akan menjangkakan lepasnya akan banyak lagi warga emas bukan dihasilkan tapi disebabkan oleh faktor tata kelola pengurusan negara yang hebat. Sebagai contoh, macam mana hospital-hospital kita dibangunkan dengan efisien. Ini di bawah kerajaan kita, di bawah tanker kita dulu.
So banyak dasar-dasar di peringkat penubuhan klinik kesihatan. Dan ini yang saya kata tadi, sebab akan banyak lagi akan dalam masa timbul ni. Jadi di peringkat program yang berimpak adalah perlu diselaraskan mendekati golongan warga emas ini. Dan saya tengok banyak juga NGO yang terlibat membuka pusat-pusat penjagaan warga emas ataupun orang tua. Jadi benda-benda macam ni kita berperanan supaya macam tadi yang Pak Wei kata, perlu dekatkan diri kita supaya tak akan ada timbul perasaan Indonesia, perasaan terasing. So NGO ni juga macam kata belia, kena banyakkan program-program belia. Tapi kalau program kita buat berimpak besar atau berskala besar, itu di peringkat kerajaan dan kerajaan negeri yang perlu fikirkan. Di peringkat kita ni cuma dalam skala yang kecil, menyantuni mereka, menyayangi mereka dan sayangilah warga emas. Itu pandangan saya secara peribadi. Tuan Zaid lah, sekiranya diberi peluang untuk menyatukan kemasyarakatan dan pawai, apakah yang ada dalam fikiran Zaid untuk Zaid anjurkan satu program? Pada pendapat saya, kita boleh libatkan sekaligus dalam satu program lah, tapi dalam skala yang kecil. Seperti mana Tuan Saiful cakap, yang besar tu pihak negeri lah yang buat kan. So kalau pada saya, kita boleh melibatkan program-program pihak belia yang mereka minat. Contoh macam e-sport. Dan pada warga emas pula, kita boleh melibatkan kesihatan untuk mereka cek kesihatan mereka, ataupun pertandingan memasak pada ibu-ibu yang minat memasak kan. Dan saya suka untuk menekankan kita jangan lupa orang-orang OKU juga. Itu juga banyak yang dipinggirkan sebab saya sendiri pernah buat satu sukom pihak OKU lah. So saya sendiri mendengar luahan mereka, ibu bapa ni, pihak-pihak OKU di kawasan Selangor ni tidak banyak program yang diberi kepada mereka. Jadi insya-Allah jika kita boleh buat satu gabungan yang bagus, yang besar, kita boleh melibatkan sekaligus orang-orang OKU ni lah. Itu saja. Sedikit Ramli, sikit ada impian ke nak tarik masyarakat dan belia ni ke pusat aktiviti warga emas ke? Apa yang saudara Ramli hasratkan? Ya, hasrat saya yang sebenar dia dah mula, belia dah masuk. Okay, dia dah masuk di Pawai. Kita banyaknya berkolaborasi dengan student. Ya, student UPM, My Aging daripada UPM, and then daripada UiTM, and then banyak kita daripada student. And then kita daripada belia belum lagi. Student belia yes, tapi belia betul-betul belia seperti Kemah Putih Kemah Putih. Jadi kita belum ada lagi nak buat program. Kemungkinan insyaAllah kita akan bincang bagaimana cara-cara kita untuk berkolaborasi dengan golongan-golongan muda, ya, untuk bersama-sama dengan kita warga emas. Kemungkinan kita buat satu program. Rasa saya kita ni boleh merancang. Sebab apa? Rasa saya dalam bulan 2 kita mungkin buat satu program bubur lambuk. Pasal yang sudah kita buat program bubur lambuk bersama dengan KPJ. Alhamdulillah 3,000 bungkus kita buat. Jadi kemungkinan kalau belia nak bersama dengan kami, kita boleh duduk bincang apa semua, boleh. Tak ada masalah. Kita memang kita alu-alukan. Terima kasih. Alhamdulillah. So kita harapkan podcast kita hari ini bukan sekadar kita bersembang. InsyaAllah kita akan dapat merancang satu program yang akan melibatkan ketiga NGO bersama nanti ya. Alhamdulillah, 1 jam kita berbincang tentang masyarakat, warga emas, belia dan peranan NGO. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita kupaskan. Saudara Saiful ada banyak perkara nak cakap, Saudara Ramli ada banyak cerita nak dikisahkan, Saudara Zaid ada banyak perancangan nak dibentangkan. Tapi kita kesutukan masa. Hari ini daripada perbincangan kita jelas bahawa membina masyarakat bukan tanggungjawab satu pihak saja. Ia memerlukan kerjasama semua, warga emas yang mempunyai pengalaman, belia yang mempunyai tenaga dan idea, NGO mempunyai kekuatan untuk menggerakkan masyarakat, dan apabila ketiga-tiga elemen ini bergerak bersama, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih prihatin, lebih bersatu dan lebih kuat. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang sudi hadir pada hari ini.
menerima pelawaan daripada Base TV. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian bertiga. Terima kasih kerana kalian, kepada penonton yang sudi menonton dan mendengar podcast kita pada hari ini. Kalau anda merasakan perbincangan ini bermanfaat, kongsikan kepada keluarga, rakan-rakan dan komuniti anda, kerana perubahan masyarakat tidak bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula dengan satu perbualan saja. Sekian daripada saya, Muhammad Zafrizal Haji Muhammad Tazah, host podcast Kita Cerita di Base TV. Terima kasih. Assalamualaikum.